لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Selamat tiba di Nur dan berkuasa. Imam Bilal tuan perempuan dan alhamdulillah syukur kepada Allah SWT atas segala yang Allah beri kepada kita. Masa berlalu begitu pantas, hari ini 1 Disember dah kita dalam 8 tahun Masjidi. Tapi itulah masa jalan nak habis dah tahun 2025. Jam celik begitulah masa berlalu begitu pantas. Memang pun Nabi dah beritahu antara tanda akhir zaman yang Nabi beritahu kepada kita lah, masa ni begitu cepat berlalu. Kenapa begitu cepat? Kata ulama, hilangnya keberkatan pada masa. Hilangnya keberkatan pada masa. Maksudnya masa tu begitu pantas, kita tak sedar dia berlalu. Kenapa? Hilangnya keberkatan pada masa itu. Kenapa hilang keberkatan? Kerana kita hari ini dah disibukkan dengan macam-macam sebabkan sibuk kita tu lah. Maka masa yang sepatutnya diisi dengan amal ibadat, dengan perkara yang makruf, yang baik, kadang-kadang kita terlepas, dan kita juga selalu mencuai. Jadi kita kena hati-hatilah. Hati-hati. Ini memang tanda akhir zaman yang sedang kita alaminya, kita rasakan betul-betul masa itu begitu batas. Baik, InsyaAllah malam ini kelas kita sambung lagi hadis pada 40, masuk hadis yang berikutnya. InsyaAllah saya akan bacakan dulu matanya, kemudian terjemahan daripada hari itu, dan InsyaAllah kita akan tengok sedikit huraian dan penjelasan. Hadis yang ke-26. Sampai lah yang lepas tu, minggu lepas ataupun 2 minggu lepas, hari yang ke-25 tu kita tengok. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nas alaihi sadaqatun kulla yawmin tatlu'u fihi asy-syamsu ta'dilu baina ithnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bi kulli khatwatin tamshiha ila as-salah sadaqah wa tumitu al-adha 'an at-tariqi sadaqah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Maksud terjemahannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tiap-tiap anggota daripada manusia sedekah ke atasnya pada tiap-tiap hari terbit padanya matahari. Engkau berlaku adil antara 2 orang yang berbalah adalah sedekah. Dan engkau menolong seorang lelaki yang berangkat naik ke atas binatangnya atau kenderaannya, ataupun engkau menolong mengangkat baginya barang-barang ke atasnya, adalah menjadi sedekah. Dan perkataan yang baik itu sedekah. Dan pada tiap-tiap langkah ke solat juga sedekah, dan engkau membuang bahaya dari jalan juga menjadi sedekah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Tuan-tuan, kalau kita boleh relate dengan hadis yang lepas, tentu kita dah dimaklumkan ataupun kita dah diajar oleh baginda Nabi, dipandu oleh baginda Nabi, nak sedekah ni yang begitu banyak pahalanya, yang begitu hebat ganjarannya, tak semesti dengan duit. Maksudnya ada banyak cara yang boleh kita guna, yang boleh kita buat, pahalanya tu sama macam sedekah. Yang disambungkan lagi hadis yang lepas, yang sebelum ini, apa lagi perkara lain yang boleh kita buat yang juga dapat pahalanya, seumpama kita bersedekah.
Baik. Cuma dalam hadis ini Nabi SAW bagi tahu satu benda. Ini yang jadi perhatian yang kita kena ambil penting benda ni. Pertama, kata Nabi, kullu salama minan nas alaihi sadaqah. Yang ini Nabi nak kita ambil perhatian. Kata Nabi, setiap anggota daripada manusia ataupun setiap sendi daripada manusia itu alaihi sadaqah. Kulla yaumin, setiap hari bila terbit ni matahari. Satu arahan yang Nabi nak minta kita ambil perhatian. Setiap sendi yang Allah bagi pada anggota badan kita ni, semuanya kita boleh gunakan. Kata ulama ada maksud. Pertama, setiap sendi tu yang Allah bagi ni, tuan-tuan, kata dalam bahasa ulama, dan ada juga yang dijelaskan dalam hadis, kita ni sekurang-kurangnya ada 360 sendi berupa nak macam sendi apa yang membolehkan kita ni bergerak. Allah ni diciptakan kita ni kan, masya-Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah jadikan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Cuba kalau bangun pagi tengok cermin kan, tengok cermin tak? Kita tak ada cermin tapi lain. Berilah cermin, tengok kecil pun boleh tengok kat cermin kita tu kan. Dalam cermin tu ada siapa? Takkan ada monyet pula kan. Itulah kan. Dalam cermin tu ada kita lah. Comel lah. Comel lah. Bangun tidur kan dengan mata bengkak, dengan mata sepret dia gitu kan. Tengok cermin tu. Itulah sebaik-baik kejadian yang Allah bagi pada kita. Pada seorang manusia itulah sebaik-baiknya. Allah buat kita ni hebat. Allah buat kita ni hebat. Allah buat kita sempurna. Tak ada cacat celah ni. Daripada penciptaan sekecil-kecil sampai sebesar-besarnya atau sedalam-dalamnya, yang boleh lihat, yang tak boleh lihat, semuanya masya-Allah. Lepas tu dalam satu ayat Allah kata wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kita ni atau pada diri kamu ni, kamu kena lihat, kata Allah. Kamu kena ambil pengajaran. Tengok diri kita yang Allah buat begitu hebat, begitu sempurna, dan orang kata apa, kalau nak dibuat sebanding, tak akan boleh. Tak ada bandingan. Contoh paling kecil je, cap jari kita ni. Cap jari nampak macam ni. Setiap orang, every single of manusia, cap jari ni berbeza. Sebab tu cap jari ni dijadikan sebagai pengenalan diri. Allah buat semua orang berbeza, tak sama. Walaupun kembar. Hebat tak Allah? Itu saja perkara yang kecil yang kita kata menampaklah. Tapi itulah sekarang ni orang pun nak ambil duit kata haji ke, nak pergi bank ni lah. Kenapa? Ini pengenalan diri. Yang paling apa? Yang paling kata apa? Paling ni lah, paling apa nama? Paling apa nama? Kita panggil apa istilahnya? Accurate. Paling tepat sekali. Itu je. Apatah lagi dengan yang lain-lain ni, tuan-tuan. Dan kita kena ingat, setiap yang Allah bagi pada kita ni, bukan memang Allah bagi percuma, tapi bagi orang beriman, semua ni ada apa? Ada yang kita kena keluarkan, kena bayar balik dengan Allah Ta'ala. Tapi Allah tak minta duit lah. Kalau minta duit, hati kita. Nafas ni, oksigen yang Allah bagi, hari-hari kita sedut keluar. Kalau oksigen kalau orang yang apa, itu pun mahal kita kat hospital kan. Kalau tak ada subsidi tak mampu kita beli kan. Oksigen yang kita sedut ni kalau Allah minta tak payah banyak lah. 1 sen je jelas sekali sedut. Sehari kita sedut berapa kali? Tak mampu kita bayar. Cuma bagi orang beriman, dan Nabi SAW beritahu, setiap sendi pada manusia yang Allah bagi ni secara percuma, ada tanggungjawab yang perlu kita lunaskan kepada Allah Ta'ala. Setiap hari matahari terbit, setiap hari matahari terbit. Sebab tu dia bukan saja-saja. Allah bagi kita cantik molek ni, setiap anggota kita ni kan, bukan saja-saja. Allah dah bagi elok, rupa paras, dah handsome kan. Allah dah bagi badan sado, jadi game lah.
Contoh dah handsome pergi pula. Yang lagi teruk dah tak handsome jadi gay. Alah, itu contoh. Apa tua pula? Macam mana kan? Contoh dah ada isteri comel, nak juga cari lain kan? Menipu pula, kata pergi mana? Pergi ke Genting Island, ganti banjir kat Hatnyai. Sangkut tak boleh balik. Kantoi itu je kan, kantoi. Dengan air je Allah bagi kantoi kan. Okay, buat apa kan? So Allah dah bagi kita dengan sebaik-baik ni, dengan sehebat-hebat dia, sesempurna-sempurnanya, ada tanggungjawab yang kita kena lunaskan dengan Allah Ta'ala. Setiap sendi kata Nabi, dalam bahasa ulang, kita sekurang-kurangnya 360 sendi, daripada atas sampai bawah. Tulang-tulang kita ni semua ni gerak ni tuan-tuan. Bayangkanlah setiap jari kita ni nak bergerak semua ni, semua Allah buat. Allah buat cantik. Kita cuma nak buat yang Allah buat tu gitu-gitu kan. Mana tak sama. Tak sama. Tengok rambut tuan-tuan ni. Pegang rambut kan. Rambut kita ni Allah buat walaupun ada 2-3 bulu lagi kat dalam kita ni, selain pada rambut 2-3 bulu ada kan. Betul tak? Allah bagi kan. Kenapa rambut tak sama? Walaupun dari kategori bulu, tapi kenapa rambut tak sama dengan bulu mata, tak sama dengan bulu rambut, tak sama dengan bulu hidung? Semua ada peranan dia, semua ada cara dia beroperasi, cara masing-masing. Rambut kita panjang tak? Cuba kalau rambut kita ni macam kita punya buku, bulu kening ni macam rambut 2 minggu sekali tak kena potong, kan payah. Allah buat sempurna tak? Kening kita ni, bulu kening Allah buat tak sama macam rambut kita. Dan adalah yang bulu-bulu lain yang kita kena trim, tapi sama macam rambut tak? Kalau macam rambut payah kita. Itu belum lagi mata kita kan. Mata Allah buat cantik kat atas. Cuma bayangkan kalau kita jadi macam alien kan, mata kat tangan ni. Pernah bayang kalau mata kat tangan macam alien tu kan? Bayang. Memanglah seronok kan boleh tengok belakang, boleh tengok apa kan. Tapi seronok tak kan nak pergi berak kat tandas kan. Orang boleh ngendap kan. Contoh tak boleh masuk ni. Allah buat sempurna tu kan. Allah buat sempurna. Tapi dalam sempurna itu, bagi orang beriman ada tanggungjawab dia. Lepas tu Nabi SAW dalam hadis yang lain Nabi beritahu, Nabi kata bahawa sejak pagi-pagi setiap anggota kamu tu menjadi sedekah. Ataupun setiap anggota kita ni, kita kena pastikan dia menjadi pahala sedekah untuk kita. Maksud kita guna untuk kebaikan. Maka tiap-tiap tasbih kata Nabi sedekah, tiap-tiap tahmid sedekah, tiap-tiap tahlil sedekah, tiap-tiap takbir sedekah, suruh baik sedekah, mencegah mungkar sedekah. So dalam setiap anggota ni kena, orang kata apa, digunakan dengan sebaik-baiknya dalam jalan taat pada Allah. Dan kita buat kebaikan tu dapat pahala sedekah setiap sendi tu. Tapi 360 sendi tu banyak. Cuma kata Nabi bagi jalan keluar. Memadailah kata Nabi, dengan yang demikian semua akan selesai. Sedekah tadi tu maksudnya tanggungjawab kamu tu supaya kamu gunakan ni dapat pahala sedekah tu boleh selesai, memadai. Dalam hadis yang lain beritahu dengan kamu solat 2 rakaat solat duha. Rupanya di jalan keluar yang Nabi bagi, kalau kita setiap hari berdasarkan hadis Nabi tadi tu, kullu sulama minan nas alaihi sedekah tadi, setiap sendi kita ni kita kena keluarkan sedekah ataupun kita kena gunakan pada jalan yang dapat pahala sedekah dengan sekurang-kurangnya 2 rakaat solat duha. Ini pahala ataupun kelebihan solat duha. Duha ni solat yang pagi lah kan. Ada waktu dia kita tengok waktu syuruk tu berapa minit tu, matahari segala tu. Kita kalau ada masa buat tuan-tuan solatnya bukan solat yang macam solat solat rawatib tu, yang solat yang mengiringi solat fardu, ataupun solat solat tahajud dia punya surahannya tu ataupun level surahan solat tu Tapi siapa dapat buat maksudnya orang pun dah
banyak cerita tentang kelebihan surat Tuhan, tentang apa? Tentang rezeki, tentang kemudahan hidup dan sebagainya. Dan ini lagi Nabi beritahu cara macam mana kita nak bayar balik, bukan untuk orang lain pun, untuk kita juga dapat pahala dengan seolah-olah kita gunakan 360 buah sendi itu dengan dapat pahala sedekah dengan 2 rakaat saja sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang duha. Dan duha dia simple je. Sembahyang wajib biasa. Sembahyang wajib biasa. Niatkan sembahyang duha dapat pahala. Ini pertama. Yang sebab itu yang pertama Nabi kata apa? Setiap sendi kita ni kena ada tanggungjawab yang kita kena buat dengan sedekah. Cara macam mana? Dapat pahala macam sedekah dengan kita guna 360 buah sendi kita ni dengan sekurang-kurangnya 2 rakaat sembahyang duha. Baik, itu pertama. Itu pertama. So Allah ni memang nak kita ni, hamba-hambanya ni, hidup atas dunia ni Allah bagi segala-gala yang Allah buat, Allah suruh dan sebagainya ni semua berbalik kebaikan pada diri kita sendiri. Kita je nak atau tak apa. Semua yang Allah bagi ni, Allah suruh semayang, Allah suruh apa ke, semua pahalanya itu bukan untuk Allah, semua untuk kita. Balik pada kita, kegunaan untuk diri kita sendiri. So kita je lah sekarang ni dah tahu kelebihan, dah tahu apa dia punya suruhannya, nak atau tak buat. So kalau kita masih lagi lalai dengan kehidupan dunia sementara ni kan, masih lagi orang kata apa, leka kan, walaupun Allah dah bagi kita peringatan demi peringatan Allah dah tunjukkan kita ni, cuma tak, kita ni kadang-kadang orang kata nak apa, hangat-hangat siap ayam kan, kadang hisap ni terkejar. Itulah kita tuan-tuan, iman kita kan iman orang apa, orang biasa. Kita bukannya malaikat, kita bukan Nabi kan, iman kita ni turun naik kan. Kalau Nabi ni naik je iman dia lepas tu Allah kan, naik iman para Nabi ni tuan-tuan dengan apa? Dengan setiap kali ujian Allah bagi, naik meningkat iman dia. Meningkat iman para Nabi ni kenapa dia sentiasa naik? Kerana setiap kali ujian Allah bagi, mereka pas, mereka lulus. Apa pun ujian Allah bagi, mereka lulus. Sebab itu Nabi-Nabi ni kita tengok dalam sirahnya, dalam kisah dakwah masing-masing Allah uji. Lepas tu ada 5 orang Nabi Ulul Azmi, Rasul Ulul Azmi kan. Kenapa di kalangan 25 Rasul tu ada 5 orang yang digelar Rasul Ulul Azmi? Kerana 5 orang ni paling berat ujiannya di kalangan di antara Nabi-Nabi yang lain. Antara siapa Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi-Nabi ni kenapa ada Nabi yang Allah angkat darjat mereka ni? Kerana level ujian masing-masing. Kita pula bila dapat ujian, kadang-kadang kita dah mengalah amal. Ujian nikmat pun kita dah kalah. Baru kaya sikit dah sombong, contoh baru kaya sikit dah sombong, baru menang sikit pelai raya dah sombong. Contoh di baru ni alhamdulillah tengok dah selesai dah. Kalau ni kita pula saya bayar dah tengok inilah maksudnya apa? Kita kadang-kadang kalah dengan nikmat ujian. Memang biasanya pun gitu. Ada harta sikit, senang sikit, masa lapang sikit, sihat sikit dah. Dah tak nampak masjid dah. Dah tak nampak surau dah. Handsome sikit. Kaya sikit dah. Nak cari lain jodoh. Pergi kelak-kelak Kalbul malami Kalbul malami Jadi tuan-tuan, so macam mana kita nak pastikan kita ni ialah dapat maintain? Memang tak ada cara lain. Kena mujahadah, kena lawan, kena kuat, kena latih diri, kena banyak doa. Banyak yang Nabi dah ajar doa-doa. Lepas tu kita minta Allah Ta'ala istiqamahkan kita dengan kebaikan. Minta Allah Ta'ala bagi kita kekuatan. Kita ni tak ada apa-apa tuan-tuan. Memang dalam hidupnya di akhir zaman, madalah ujian akhir zaman ni, Masya Allah, dengan dajjalnya, dengan apalah yang Imak Jubis nak keluar ni tuan-tuan. Confirm Nabi dah beritahu zaman tu memang zaman kita akan kalah punya. Sekarang ni pun belum keluar dajjal, belum keluar ayat Imak, belum turun Nabi Isa pun kita dah macam ni. So tuan-tuan, nak tak nak diri kita sendiri, diri kita. So kena
kena jaga. Kena selalu ingatkan diri sendiri. Tak ada orang lagi lah. Muncullah ada kuliah ni, bila datang yang tak ada kuliah, yang tak pergi kuliah, yang memang tak pernah sibuk, tak sempat pergi kuliah, mana nak dapat benda-benda macam ni. Ada telefon, dalam telefon itu boleh buka tazkirah, boleh buka apa nama orang ceramah. Kalau buka kan, biasa tak buka lah kan. Tapi tengok benda lain kan. Dapatlah kata apa, nisab sikit kan. Apa, tapi kalau tak ada benda tu, memang kita akan hanyut. Dunia hari ni memang begitu keadaannya kan. So nak tak nak memang kita kena jaga diri kita. Kena ingatkan selalu diri kita. Memang iman kita tu selalunya turun lah. Kalau Nabi naik je, iman malaikat maintain kita turun naik. Tapi biasanya turun lah, naiknya jarang sekali. Okey. Jadi yang pertama tadi Nabi SAW beritahu kepada kita macam mana kita nak lunaskan tanggungjawab kita. Setiap hari 360 buah sedih ni kita kena lunaskan kita punya dengan Allah Ta'ala dengan sekurang-kurangnya kita solat duha 2 rakaat. Solat duha 2 rakaat. Baik. Yang kedua, Nabi beritahu selain daripada penama kita kalau nak sedekah ni bukan dengan duit. Ini antara yang boleh kita tengok. Yang kedua Nabi kata, engkau berlaku adil antara dua orang yang berbalah adalah sedekah. Ini bagaimana kita ni tuan-tuan jadi orang yang suka mendamaikan, bukan jadi batu api. Kita jadi manusia ni, jadi orang ni seboleh-bolehnya kita jadilah orang yang akan apa? Yang akan menjahit kembali apa nama? Koyak-koyak. Bukannya jadi gunting dalam lipatan, bukannya makin menjadi api dalam sekam, bukannya makin memburukkan lagi keadaan. Sebab pahalanya ataupun ganjarannya macam sedekah. Kau mendamaikan, kau berlaku adil pada orang yang berbalah, engkau mendamaikan kata Nabi. Kau mendamaikan dua orang yang berbalah tu sedekah. Sedekah. So kalau kita boleh jadi begitu, alhamdulillah. Ini berlaku dalam kebanyakan, terutama dalam keluarga. Yang jadi sama Allah cerai-berai kan suami isteri. Kadang-kadang bila mana tak ada orang yang mampu untuk merapatkan kembali hubungan, nak menjernihkan kembali. Yang banyaknya apa? Betul lah. Jumpa sini, dia memang patut pun kau jelah. Kita faham hubungan keluarga ni, suami isteri contohnya bukan terlalu baik kan? Adalah masa pasang surutnya. Tapi bila berlaku contohnya, yang berlaku sekali tuan-tuan, kita bimbang. Kita ni lah ada menikahkan orang, pengalaman tak banyak dah, dekat 10 tahun nak tahu ni Pernah sejarah saya punya orang menikah ni, berapa bulan ni tu, menikahkan dalam berapa bulan, tiba-tiba dapat mesej, tengok ini pengantin yang 2 bulan sudah menikah. Ustaz, kalau saya, dia tanya, kalau saya lafazkan gini pada isteri saya, cerai gini-gini, macam mana hukumnya gini-gini lah? Baru 2 bulan kahwin. Dah kat hari itu, dah tanya itu. Yang lebih teruk kadang-kadang Ustaz, kalau saya lepas seolah-olah macam dah talak 3 tu macam mana Ustaz? Kadang-kadang terduduk kita. Ni ujian masing-masing, ujian masing-masing. So peranan semua, mak ayah, adik-beradik, ipar-dua, kalau berlaku dalam keluarga begitu, apa tanggungjawab itu? Seboleh-bolehnya selamatkan dulu, jadi pendamai, bukan jadi betapi. Kebanyakan hari ini jadi betapi. Habis kecewa-kecewa. Itu yang syaitan nak. Syaitan nak supaya kita berpisah. Apa nama, berantakan rumah tangga. Itu yang syaitan suka sangat. Apatah lagi dalam hubungan kita dengan masyarakat, dengan jiran. Dia yang tuan-tuan dalam hidup masyarakat ni, jiran tu rasanya musuh. Tak kita. Dia pelik. Jiran sebelah rumah, jiran belakang rumah, jiran depan rumah, itu kadang-kadang padahal dekat tu. Itulah yang kadang-kadang yang kita pasang muka, yang kadang kita kan. Itulah yang tak kena. Saya pernah dulu ngajar ngaji rumah satu datuk ni, saya ada had tu. Tak tahu di mana jumpa nombor saya kan. Dia call. Rumah dia call. Datin ni. Ustaz, saya ceritalah, saya nak minta Ustaz datang
ajar suami saya ni, dia kata nak taubat, nak apa kan, nak kembali ke jalan yang benar. Minta Ustaz, jauh je kan, senang ada haid tu kan. Seminggu 3 kali dia minta. Sekali je lah dia bagi 50. Bayar cash, sebab apabila terus bagi 50. Okey lah kan. Okey lah kan. Kalau 50 sebulan, ada hal lain, ini bukan soal ganjaran ni. Saya pergilah, tetap pergilah kan. Saya pergi, ajar dia kan. Ajar dapatlah dalam 2-3 bulan saya ajar ni. Lepas tu letak agak kalau kebetulan masa tu orang saya tu ngajar masa tu orang tu dekat apa nama Dato' kan. Jadi saya satu jalan lah. So saya dia bukan gelak tuan-tuan ni. Saya bila pergi rumah dia tu, dia selalu saya dengar dia buka ruqyah. So dalam 2-3 minggu lepas kelas tu, jelah dia bagus lah tuan-tuan ni. Masa tengah ngaji ni, suami dia ngaji, Datuk ni ngaji, dia letaklah pisang goreng, hati pun teko kan. Jadi jelah lepas ngaji tu berbual. Dia kata, Ustaz kata dia, saya ni kata dia kena sihir keluarga saya tu. Yang sihir ni jiran saya kata. Ya. Jiran okey. Jiran yang mana? Jiran belakang rumah ni. Saya tahu dia letak barang tak apa. Tuan-tuan, itulah sebenarnya syaitan ni. Sebab tu kita ni, ini panduan saya taklah belajar sampai habis. Kata Rishwak dulu dengan apa nama almarhum Syarudin ni. Tak belajar bila belajar awal-awal tu je kan. Nak kena kelas tu, nak kena hafal, kena apa kan. Kita dulu ialah dia hujan ni nak kali dulu kan. Kena baik sangat kan. Jadi antara yang diberitahu panduan tu, kalau tuan-tuan berubat, kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan kena buatan orang apa semua kan, antara yang kita nak kena tengok ialah perawat yang sebenar. Dia tak akan beritahu, dia akan cakap macam ni. Dia tak akan cakap yang ini saya buat, yang ini saya buat. Kalau dia cakap tuan kena buatan orang, yang buat sekian-sekian, itu bohong. Itu bohong. Sebab kalau perasan yang buat tu satu, mesti orang terdekat. Ini adik-beradik dah, ini jiran dah. Ini kadang-kadang dia kata mak sendiri, kadang ayah sendiri. Mesti macam tu. Sebab syaitan ni memang nak kita pecah lah. Sebab tu kalau kita rasa benda tu memang kita terkena apa, berubatlah tuan-tuan. Berubatlah, carilah orang yang boleh ubat. Tapi tolonglah jangan percaya dengan bila orang cakap yang ini dekat lah, ini apalah. Tolongnya. Itu semua memang syaitan nak begitu. Jarang kita dengar siapa yang buat kat ni. Barack Obama, Trump yang hantar kat awal. Jarang kita dengar lah. Dia tanya aku, jarang kita dengar lah. Mesti so jangan percaya. Minta maaf, saya kadang-kadang perawat-perawat ni, bila dia tak amanah, dia memanglah boleh buat, boleh ubat orang boleh apa, tapi bila dia cakap macam tu, pada saya awak bukan orang yang betul lah untuk ubatkan orang. Awak menyebabkan kalaupun baik orang tu, akan ada lagi kes isu lain pula, dah berbalah pula dan sebagainya. Kita tak nafi ada sihir, tak nafi ada santau, tak nafi benda tu memang berlaku. Dan kalau pun betul orang tu buat, kita tak ada hak nak balas balik sebenarnya. Sebab kita tak ada bukti, kita tak ada tahu. Siapa yang boleh mengatakan kalau kita kena sihir, contohlah jiran itu, apa bukti kita? Orang nampak dia pergi cocok gambar awak dengan jarum kan? Itu yang paling halus kan? Lepas tu cara halus kan? Jarum lah, sebab jarum halus kan? Kalau pisau, robek kan? Mesti jarum mesti jarum jadi tuan, Nabi beritahu yang kedua tadi, engkau berlaku adil, mendamaikan. Dua orang yang berbalah tu sedekah. Jadilah orang yang mendamaikan orang. Jadilah orang baiklah. Jadi orang yang bertakwa. Jangan jadi batu api. Kalau tak boleh jadi orang baik, jangan jadi orang jahat tu je. Kalau kau tak boleh mendamaikan orang, saya pun tak tahu nak buat apa dah, Ustaz dah. Diam je, tak cakap apa-apa. Tak payah nak cakap apa-apa, diam je cukup. Kalau tak mampu nak buat baik, tak mampu nak buat kebaikan, jangan buat jahat, jangan buat kerosakan, jangan buat kejahatan.
Baik. Itu antara lain kata Nabi, kau boleh dapat pahala sedekah. Yang ketiga, kau menolong orang lelaki, kau tolong orang so lelaki ni atau perempuan juga berangkat atau naik ke atas binatang tunggangannya, atau kau tolong orang angkat barang-barang ke atasnya, juga adalah sedekah. Ini soal bagaimana kita bermasyarakat dan tuan. Tolong, sampai tolong orang itu pun Nabi kata apa? Satu pahala sedekah, satu amal soleh. Tolong orang. Dengan apa? Dengan apa? Tumpangkan orang. Ataupun kalau zaman tu orang nak naik kuda ke nak naik motor, kita tolong angkatkan dia ke atas binatang, itu pun jadi sedekah. Apatah lagi kita zaman kita ni nak apa nama, tengah lalu nak pergi masjid tu kan, kalau rumah kat sini jalan kaki je pergi masjid kan, pergi surau okey lah. Kalau yang jauh-jauh tengok ada Bangladesh ke kawan-kawan kita tu kan, yang pergi, diorang ni tiba-tiba hujan pula hari tu kan, kita ada kenderaan ni ringan-ringankan untuk tolong tumpangkan. Agak-agak sanggup tak? Tak naik Ustaz. Tumpang tak naik. Tak nak naik. Dan kalau nak naik, biasanya tak bagi kan. Sebab baru lalu je kan, orang lagi ataupun jiran kita kan, jiran kita ni kan tanya-tanya, anak nak sampai Jumaat, jom sekali. Contohnya kan Jumaat dah kerja ni, dah sekolah, timpang kan. Ni jiran ni antara kita lah tuan-tuan kan, dapat membuat apa, mengelakkan lagi hubungan kan. Benda tu dah jadi pahala tu, jadi pahala. Sebab tu kita ni daripada sekecil-kecilnya tu pun ada nilai pahala dalam dia. Sebab tu kita ni kena faham, orang beriman ni, orang Islam ni, setiap benda tu boleh datangkan pahala pada kita kalau betul kita jaga dia, betul kita buat dia. Dalam bab yang kita nampak kan, macam sebelum ni kan, bergaul dengan isteri, takkan itu pun boleh sedekah juga, boleh jadi apa kan? Pun kata Nabi jadi. Lepas tu kita ni dalam keadaan kita tolong orang, angkat barang orang kan, tolong, maksudnya kita ni ringan tulang, ringan tulang. Ringan tulang ni kalau boleh bermula pada rumah ni kan, tengok pinggan mangkuk foto kat sini tu, suami-suami kan, anak-anak, jangan tengok tu, tolong isteri kita tu kan. Dah, tolong tak? Dapat makan. Dapat makan biasa buat apa? Letak kat sini kan, letak kat sini, ambil tisu lap dah. Kopi tu selaku kat luar, kopi tu betul tak? Orang rumah flower kan. Orang flower okey lah kan. Tapi kita sekurang-kurangnya tolonglah kat orang tu dengan tulang. Ini kat luar rajin kan. Kat rumah Allah, lepas mandi tu nak apa, kita punya spender tu kadang-kadang tu dekat luar bakul. Luar bakul, bukan dalam bakul, spender tu nanti balik je towel tu atas tu, atas katil tu, tak nak dia, tak nak disidai je. Tolonglah, mula kat rumah kita kan. Nampak rumah kotor, bilik air kotor, ruang tamu kotor. Dan lagi kalau yang baru kahwin tu kan, kalau anak dia tu setahun, 2, 3, 1 hingga 4 ke 5 tahun tu, minta maaf lah, rumah tak payah nak apa, nak dekor-dekor sangat lah memang berkecah nampak macam itu, kemas saja, tak payah nak semua siapa-siapa kan, kemas saja, tolong kemaskan kan. Jangan nak jadi datang-datang tu pun nak jadi apa, jadi mandor, jadi apa kan. Kita datang sama tolong kan. Tengok kalau isteri tu sekarang ni ada di kalangan suri rumah kita tuan-tuan ayah-ayah, memang kita ni pernah bekerja kat luar, kita faham orang lelaki dia ada tanggungjawab dekat luar. Cuma kadang bila balik, isteri tu kadang-kadang kita nampak macam relax aja kan, macam relax, tapi kita tak tahu daripada pagi sampai petang tu belum rehat lagi tu. Duduk pun kalau boleh belum tu. Duduk pun belum tentu dia dah duduk, dah minum air nak rehat ni, belum lagi tu kan. Sibuk daripada awal pagi tu dengan dapurnya, dengan biliknya kan. Dengan ruang tamu, dengan toiletnya, dengan ruang apa laman lagi kan. Semua dia buat. Kalau nak bayar orang gaji kan,
RM1,500. Cuba bayar orang kita RM1,500 lagi. Mana cukup tak? RM1,500 cukup. Mek kan? Tolong. Mula dekat keluarga kita dulu. Mula buat keluarga kita dulu. Tolong. Isteri tolong. Suami isteri. Suami tolong. Isteri kan. Kemudian bawa pada keluar kan. Minta anak-anak kita pun ajar dia macam. Tengok orang susah tolong. Tengok kita ni alhamdulillah lah. Bagi orang lelaki ni kadang-kadang semangat setia kawan, sangat tolong-menolong ni kuat kan. Kadang call kawan-kawan ni kalau yang ada member-member rapat ni kan. Aku ni apa tayar pancing kita motor kan dekat highway ni, kadang sanggup kawan tolong kan. Kalau tengok jalan kat highway tu, kalau budak-budak motor, kalau motor kawan dewasa tolong sanggup tu kan, dia pun itu bagus-bagus. Itu satu benda yang kita boleh puji kan. Maksudnya tolong kawan dia, motor dia rosak, kawan yang lain tolakkan kan. Allah, itu antara benda-benda yang baik kan. Teruskan kalau dia cakap macam tu kan. Apatah lagi kalau level berikutnya nampak orang susah jiran-jiran kita dan sebagainya nampak ahli Korea kita ni susah dan sebagainya, baru ditimpa apa musibah sekarang ni banyak pula rumah terbakar sekarang ni ada pula banyak macam aksiden kan, macam-macam tolong bantu dia ringankan beban dan sebagainya. Itu juga kata Nabi, kalau menolong orang tadi tu dalam keadaan naikkan kenderaan dan sebagainya, sedekah. Apatah lagi dengan tolong-tolongan lain, besar pahala orang tolong orang. Nabi SAW kata apa? Aunullahu fi abdihi ma damal abdu fi auni akhihi. Pertolongan Allah akan sentiasa bersama dengan hamba-Nya selagi mana dia sentiasa menolong saudaranya. Kita ni kalau rajin atau suka tolong orang, Allah akan bantu kita, Allah akan tolong kita, Allah akan mudahkan urusan kita dunia akhirat. Tak ada yang orang kata apa, tak ada yang rugi. Tolong orang ni tak ada yang rugi. Nampak kawan kan susah kenapa kau ni, kenapa ni kan, tak ada duit, pinjam 100, bagilah kan. Pinjam 100 bagi tak? Tak ambil Ada lagu pula pinjam 100 belum Ustaz. Apatah lagi kalau kawan ni susah, dia malu nak cakap, kita tahu dia susah, kita pun tolong senyap-senyap kita tolong kawan kita sekurang-kurangnya, tolong kawan kita dengan doa sekurang-kurangnya. Kalau tak mampu nak tolong boleh, nak tolong dengan tenaga, dengan doa. Ya Allah, kawan aku susah, ya Allah tolong dia, ya Allah. Ya Allah, kawan aku ada masalah rumah tangga, bantu dia, ya Allah. Ya Allah, kawan aku tengah bini, tolong dia, ya Allah. Tuan-tuan, doa yang paling mustajab ialah doa kita pada sahabat kita ataupun kawan kita. Kita doakan kebaikan, doakan Allah tolong dia dalam keadaan kawan kita tak tahu. Itu doa yang paling mustajab. Kata Nabi, doa tu paling Allah terima. Kenapa? Akan diaminkan oleh para malaikat, dan malaikat akan doa, ya Allah, kau berilah kebaikan yang sama kepada orang yang mendoakan tadi. Betul. Sekurang-kurangnya kita dengan doa. Nampak berlaku tak elok, kesusahan dan sebagainya, sekurang-kurangnya dengan doa. Dengan doa. Baik. Yang seterusnya beri Nabi, wal kalimatut thayyibatu sadaqah. Dan setiap perkataan yang baik, setiap perkataan yang baik juga menjadi pahala sedekah, jadi pahala. Jadi kita ni tuan-tuan, mulut kita ni kan ada lidah yang tak bertulang. Tolonglah kalau tak boleh cakap, sekurang-kurangnya cakaplah. Kalau tak boleh cakap benda baik, diam. Kata dia, kalau kamu tak boleh cakap yang baik, maka diam. Jadi kalau boleh cakap benda baik, cakaplah benda baik. Nasihat menasihati, tegur menegur. Tegur menegur ni pun tuan-tuan, itu benda yang baik. Tegur tu nasihat itu benda yang baik. Ingatkan orang kan. Ada itu isi tengok dekat TikTok, mana tu ada budak sekolah ni kan, dia marah kawan dia. Marah kawan tak nak bangun sembahyang, tapi tu macam bergaduh kan. Tapi yalah, maksudnya
Dia sayangkan kawan dia tu, diingatkan kawan dia sembahyang sampai orang tahu dia macam marah sangatlah kawan dia tak nak bangun sembahyang. Ajar apa nama kawan dia tu nak sembahyang. Itu benda yang bagus, yang baik. Apatah lagi kalau kita dapat benda maksiat, benda yang boleh kita tegur. Apatah lagi kalau dapat kita kat rumah kita tu, contohnya kalau boleh kita, ya, biasanya orang perempuan ni dia suka bimbing kita maaf dia. Kenapa orang perempuan suka bimbing? Dia nak bimbing kat siapa lagi kan? Kalau dia berceramah tu berduit tu tak pernah bayar ke Saudara Asma Harun tu kan. Kalau dia pada cakap tu kan, dia tukar dia punya bimbing tu pada ceramah berduit tu maksudnya kaya lah tapi dia jadi berceramah tak bayar kat rumah. Itulah dia boleh cakap cakaplah, bimbinglah, tapi pastikan yang baik, yang nasihat, yang apa baik. Jangan keluar benda-benda yang tak elok lepas tu kena jaga terutama kita sebagai ibu, sebagai ayah jangan sampai perkataan-perkataan tu jadi doa yang tak elok. Memang makbul tu kan, makbul. Cakap ibu, cakap ayah ni pada anak ni makbul. Yang baik dan tak baik, yang baik dan yang tak baik. Lepas tu kadang-kadang tengok dengan keluarga kita, boleh jadi kadang-kadang anak kita jadi macam tu, anak kita tak nak dengar cakap, anak kita degil, anak kita dah terlibat benda yang bukan, kena kesan berdoa kita mungkin. Alhamdulillah. Sebab kita mungkin tak dapat nak kawal lidah kita ni pada cakap yang baik, cakap kau ni kadang celaka lah. Contoh Alhamdulillah celaka betul lah anak. Alhamdulillah kau ni bodoh kan, dah bengap betul budak. Sebab doa yang baik dan tak baik keluar pada mulut seorang ibu makbul. Tu kena jaga tuan-tuan. Lepas tu wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Jagalah perkataan dan wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salah sedekah. Dan setiap langkah kita ni nak pergi sembahyang juga sedekah. Dia biasa. Setiap langkah kita yang kita gunakan kaki kita nak pergi sembahyang sedekah. Jadi pastikan kaki kita ni banyak pergi sembahyang, banyak pergi tempat sembahyang, banyak pergi tempat yang baik banding tempat maksiat, tempat dosa dan sebagainya. Kerana sedekah. Dan yang terakhir wa tumitul adha ala tariq sedekah. Dan menghilangkan halangan duri ke batu ke pokok pada jalan tu juga sedekah, dapat pahala. Jadi insya-Allah semuanya mendatangkan pahala pahala sedekah, dan itu semua boleh kita lakukan insya-Allah. Kita doa Allah Taala, Allah bagi kita taufik, Allah bagi kita hidayah untuk dapat buat perkara-perkara baik sampailah ke penghujung hayat kita. Wallahu a'lam bishawab. Qul hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.